Tengok ni. Kotor je. Sejak ada anak kecil ni, benda paling risau bila dia batuk waktu malam. Udara ni kita tak nampak, tapi dia ni sedut udara tu tiap-tiap hari. Sebab tu kita orang dah lama dah guna. Ni, kita orang guna Levoit Core 300S dalam bilik anak. Memang pasang sentiasa, lagi-lagi waktu malam. Salah satu sebab kenapa kita pakai ni sebab dia ozone free. So selamatlah untuk anak. Dia tak hasilkan bahan yang boleh irritatekan pernafasan. Bila melibatkan baby, keselamatan memang nombor 1. Dia ada 3 stage filtration. Pre-filter untuk partikel yang besar. True HEPA filter, kat dalam ni dia akan tapis 99.97% habuk halus pollen bakteria. Dengan carbon filter satu lagi kat dalam ni, dia akan kurangkan bau masakan, bau yang tak menyenangkan kat rumah. Bau berak Aminah pun dia tapis sampai kita tahu yang dia tengah berak. Anak aku ni tengah excited sangat nak merangkak. So benda-benda halus ni memang bahaya. Dia guna A-Sight Plus laser sensor. Bila bacaan particulate matter atau PM 2.5 naik je, warna indikator ni dia tukar. Kita guna auto mode ni, nanti dia yang akan auto adjust kelajuan kipas. Yang tu yang paling senyap, 24 desibel je. So kalau ada anak jenis yang tidur tu mudah terganggu, dia okey je. Senang kan? Boleh kontrol pakai apps je. Macam sekarang kita nak check real time quality udara boleh, nak schedule pun boleh. In case bilik anak tu besar, dia boleh cover 580 square feet. Tapi dia punya power guna sikit je. So jimat elektrik. Levoit ni pun number 1 air purifier best selling dekat US tau. Sebagai parents, kita tak boleh nak protect anak kita ni daripada semua benda. Tapi at least kita boleh make sure udara yang dihirup kat rumah ni segar dan bersih.